likes are kinda in this. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk kita bina aplikasi sistem pengurusan peperiksaan STPM untuk peringkat sekolah dalaman. Peringkat dalaman, apa yang kita kena buat? First, okey, kita gunakan Google Chrome. Okey, kita masuk dalam AppSheet. appsheet.com dan kita kena sign in terlebih dahulu. Klik sign in menggunakan Google, dan yang ni kita boleh gunakan email Delima CM1Gtola ataupun admin sekolah ataupun email MOE untuk unlimited user. Okay, klik pada email kita, masukkan password. Okay, kita tunggu sekejap. Itu adalah proses untuk kita sign in. Kita klik pada continue. Okay, dan kita kena allow. Okay, itu untuk kita sign in. Okay, kita buka tab baru. Dalam tab baru ni kita type tiny.cc/copy STPM. Okay, tiny.cc/copy STPM dan kita klik enter. Okey, kita akan copy aplikasi ni menjadi kepunyaan kita. Kalau kita lihat sini error dan sebagainya, sebab ini adalah template. Apa yang kita kena buat? Kadang-kadang bila kita buka, dia hanya ada ikon. Jadi kita klik pada ikon mata. Okey, kat sini dia ada copy app ataupun kat sinilah. Okey, klik pada copy app dan kita boleh tukar. Contohnya app STPM SMK Tendong. Okey, contoh, ataupun SMK Panglima Raja. Okey, itu contoh Okey, dah siap, kita klik pada copy app. Okey, itu adalah proses untuk kita copy aplikasi menjadi kepunyaan kita. Yang ini bukan kepunyaan kita. Yang ini adalah kepunyaan kita. Okay, dia akan copy aplikasi dan kita boleh upload lah database murid-murid kita dan masukkan markah. Okay, kita tunggu sekejap. Make it stop. Does that make me a freak like Jill about to? I can't calm down. I don't know how. Like Alice now. In tears I'll drown. I have lost all control. Emotions bleed from my soul. Okey, dah siap copy apa yang kita kena buat. Okey, kita tukar ikon, klik info, dashboard dan edit logo. Klik, kemudian klik pada logo yang ada. Kita boleh custom, di mana kita kena upload lah logo sekolah kita dalam Google Drive. Ni yang dah upload contoh. Kita pilih yang dah ada logo sekolah, klik dan select. Jadi logo sekolah ni akan bertukar. Kalau kita nak nama, copy nama ni, kita nak tukar kat sini, kita pergi bahagian UX. Okey, dia akan ada STPM online dan kita boleh tukar ni. Okey, klik tempat lain, dia akan berubah lah SMK Panglima Raja dan kita save. Okey, untuk upload ada panduan pengguna untuk admin nak upload data, untuk guru kelas nak masukkan markah dan untuk murid nak lihat slip peperiksaan. Okey, ada panduan. Okey, dan akhir sekali kita boleh deploy lah. Nak deploy ni, kita nak lebih stabil, kita akan deploy. Klik nak deploy. Dia dalam prototype dan kita move app to deploy state. Okay, itu adalah proses macam mana kita nak copy dan jadikan aplikasi tadi kepunyaan kita. Okay, proses deploy ataupun proses kita nak publish aplikasi tadi menjadi lebih stabil lah. Aplikasi yang telah deploy ataupun dipublish, kita boleh letak dalam Play Store, App Store dan sebagainya, ataupun kita boleh share kepada ibu bapa. Klik share link dan kita boleh ambil browser. Okey, yang ni dia kena sign in email. Kalau kita tak nak bagi
parent tanpa sign in email, kita pergi bahagian security, kita disable require dan kita jadikan sebagai public dan kita save. Jadi parent tak perlu sign in mana-mana email. Okey, selepas kita dah setting manage version, kita stabilkan version semula lah, make the current version the new stable version. Okey, jadi selesai, kita klik pada share. Kita boleh share kepada guru-guru, boleh ambil open browser, boleh share kepada guru-guru ataupun kepada ibu bapa, murid-murid semua. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses untuk copy aplikasi menjadi kepunyaan kita. Kita jumpa malam ini.